Hari ni kita ada MyVG3. MyVG3 ni datang dengan masalah kurang sejuk. Jadi bila kita diagnose, masalah dia datang daripada tekanan duduk bawah 40, merah duduk bawah 200. Jadi jawapannya adalah gas kurang. Jadi bila kita tengok, dia punya bocor ada di cooling coil. Ini cara buka cooling coil dia. Kita letak atas kursi untuk tak perlu bawa keluar dashboard. Cooling coil dia berada di sini. Jadi basically dia punya skru ada beberapa je. Jadi kita akan bawa keluar kotak hitam ni keluar. Sebab tu kita kena baringkan kerusi macam ni. Salah satu skru ada menyorok dekat bawah tu. Wire-wire ni kita kena cabut. Dekat depan ni ada satu nut. Dekat tepi sini pula ada satu skru. Dan itu je yang memegang kotak cooling coil. Yang pegang dashboard dia ada satu skru, iaitu kat sini. Selain itu, kita juga kena cabut skru expansion valve punya part. Kita juga tukar dryer dia. Setiap kali kalau bocor, dryer kena tukar. Okay, ini dryer bed dia. Okay, kita bawa keluar kotak cooling coil dia. Jadi setiap kotak yang berada di cooling coil ni, kita akan bawa keluar dia dan cuci. Cabin filter ni kita tukar baru. Ini semua habuk yang datang daripada luar kereta. Servo motor pun kena cabut sebab kita nak cuci. Pan ni kena potong dan sebaiknya tukar yang baru lah. Servo motor ni pun kita cabut juga. Okay, ni blower dia. Nampak tu? Teruk kan? Ni nanti kita akan cuci sampai dia jadi putih balik. MyVG3 yang ini, dia punya kotak cooling coil tak ada skru. Semua klip je. Jadi bila kita dah pisahkan dia, nampaklah cooling coil dia yang bocor tu. Ni tak payah testing. Tengok ni. Ni minyak tau, bukan air. Padahal dah terbiar daripada semalam. Ni semua minyak ni. Okay, betapa bocor teruk yang kereta ni, cooling coil dia. Nak tengok ke? Okey, jom kita tengok. Shoo. Untuk kereta semuda ni, itulah kualiti kereta zaman sekarang. Tak sampai 5 tahun dah problem. Kereta Felix kau bang, 10 tahun baru bocor kan? Punya lower register pun tak ada skru. Klip je. Dah boleh bawa keluar. Tada. Semua ni kita akan cuci bersih-bersih. Barulah kita pasang balik. Barulah order gembira. Satu lagi masalah pada MyVG3 adalah selalunya cooling coil dia sumbat. Dan kadang-kadang dia boleh kulat tu daripada sini pergi ke situ, habis semua penuh dengan kulat. Salah satu problem dia lah, selain cooling coil tu sendiri bocor. Okay, dalam kes ni ada dua kebocoran. So anda boleh tengok, satu dekat atas dan satu dekat bawah. Dua tau. Dua. Ku sangkakan dua, rupanya 3. Okay, ni 1, tu 2, tu 3. 3 guys bocor dia. 1 cooling coil. Baiklah, kita dah siap pasang. Cooling coil baru pun dah masuk. Kita install jenama original lah, Denso. Cabin filter kita pakai yang OEM punya. Kemudian kita masukkan balik cooling coil tadi dalam dashboard. And then kita masukkan balik dashboard ke tempat yang sepatutnya. Wire-wire semua kita sambung balik. Dia tak perlu cabut Just kita perlu turunkan steering. Kat bahagian luar cuma ada satu skru 10 dengan satu skru expansion valve. Arul tengah tukar o-ring dan pasang skru expansion valve. Begini prosesnya. By the way, ini adalah MyV bukan facelift, sebelum tu. Okay, kemudian kita vacuum selama 10 minit. Dan kita masukkan minyak sekali dengan UV. Jadi apa sebenarnya tujuan UV? Tujuan UV adalah selepas ini jika ada kebocoran, apa yang kita perlu buat hanya suluh sahaja menggunakan lampu UV dan bocor tu terus nampak. Memudahkan kerja kita untuk detect masalah pada kereta anda pada waktu kemudian hari. Tak kisah anda pergi bengkel mana, anda senang nak cari bocor di mana. Tak perlu lagi kita agak-agak kan membazir masa. Jadi selesai sahaja kita buat vacuum, minyak akan masuk secara automatik ke dalam sistem aircon anda dan gas akan dimasukkan sebanyak, untuk kereta ni 420 gram. Okey, tinggal sikit lagi. Hanya pasang di bahagian bawah
Kat bawah ni ada satu skru 12. By the way, untuk MyVG3 ni kita dah buat tutorial. Just follow sahaja kalau nak buat sendiri di rumah. Baiklah, kita dah siap pasang balik dah dashboard dia. Okey, kejap lagi kita betulkan balik dia punya jam. And then dia punya dashboard semua kita dah lap balik. Semua dah siap, semua dah double check. Dan inilah suhu yang kita dapat. Apa-apa pun, kalau ada masalah aircon, boleh datang ke bengkel kami, Cikgu Kereta di Skudai Johor.